5 tempat seram di negeri Kedah. Nombor 1 mesti anda suka dengan tempatnya. Jalan Gurun dan Jeniang. Melalui jalan tanpa lampu sepanjang 3 km pada waktu malam dengan kawasan kelilingnya kebun getah, ladang sawit dan semak samun sangat tidak menyenangkan. Dan jalan ini juga dikatakan hampir setiap bulan ada kemalangan yang berlaku. Ada yang pernah lihat sosok entiti kakak cantik berjalan menyeberangi jalan sambil menggendong bayi. Gerai misteri yang berpuaka di Lebuh Raya Kulim Baling. Terdapat kisah seram tentang sebuah gerai makan misteri yang hanya akan muncul pada tengah malam. Menurut penduduk setempat, gerai ini sering dilihat oleh pengguna jalan raya, tetapi hakikatnya, ia tidak wujud pun di dunia nyata. Gerai ini pada malam hari dilihat begitu meriah dan ramai pelanggan. Jika lalu di siang hari pada laluan yang sama, gerai ini sudah pun lusuh, dinding yang berlumut dan memang tidak selamat untuk diduduki. Setiap kenderaan yang memasuki Kedah menerusi Lebuh Raya Utara Selatan, pasti terpegun melihat kegagahan dan ketinggian Gunung Jerai. Mitos yang dikaitkan dengan Gunung Jerai adalah sebuah batu besar di atas puncak yang berbentuk sebuah kapal dipercayai disumpah sang kelembai. Mitos yang paling popular, Gunung Jerai dikenali sebagai Lubuk Bunian. Dikatakan ada beberapa perkampungan bunian dan diperintah oleh seorang Raja Bunian. Rumah mayat di Hospital Lama Sungai Petani. Antara tempat paling digemari oleh paranormal yang ingin menguji keberanian mereka. Dikatakan rumah mayat ini penuh dengan gangguan misteri. Penampakan wanita bergaun merah berjalan di dalam dan ada juga yang pernah terbau harum bunga melu ketika melalui rumah mayat tersebut. Latar Bukit Hijau di Baling. Suasana yang cantik, air terjun yang memukau, itulah latar Bukit Hijau. Akan tetapi ada kisah seram di sebalik kecantikan tempatnya. Pernah diceritakan oleh seseorang yang berkhemah berkumpulan di sana. Mereka diganggu makhluk menyerupai nenek kebayan dan penampakan sosok seperti pocong yang melompat dari dahan ke dahan.